Okay, ini kita mula mainan cara orang Bugis main. Mereka ada setengah orang dia akan gunakan sarung dan potong senjata. Tapi untuk kali ni kita guna biasa je lah, pakai bilah je lah. Okay, dalam mainan Bugis, mata keris mesti menghala kepada arah musuh. Dan tangan lagi satu akan menjaga bahagian daripada serang. Okay, saya kira mari kita bergerak kiri atau kanan, atau kita gerak ke belakang sekalipun, mesti ke depan. Satu mainan Bugis, dia starting dia mesti akan twist bilah tu. Dia takkan masuk tu. Bila kalau pangkal tu mengalah ke atas, bila masuk mesti mengalah ke bawah. Contoh bila mulu tu pun sama. Contoh kalau mainan Bugis dia akan main mulu, tapi nanti kita merelang ke ataupun macam mana pun, dia lebih pada menghiris. Dia bukannya menetak. Tak, bila pusing ni buah sembelih pula. Buah sembelih bila tarik tu, tangan lagi akan tolak kepala musuh tu untuk kita menghiris. Okay, ni satu lagi mainan merelang ke atas. Okay, sekarang ni ada satu mainan orang Makassar pula. Okay, mainan Makassar ada mata dia tak menuju dekat musuh. Dia kira dia menikam, dia tak terus menikam habis. Okay, kalau begitu mereka dia suka tikam teruskan tu. Dia akan banyak curi buah. Sambil dia mengelak dia masuk tikam. Dia suka curi masuk. Langkah tu dia akan lari sekali waktu gerak. Kita boleh tengok daripada stance dia lah. Waktu permainan Makassar dengan Bugis beza kan. Bila dengan Makassar biasa main, mata menyahala ke musuh, straight hala musuh. Kalau Makassar pula main, dia akan mata ke bawah. Dia macam main dalam Minang sikit. Mata takkan mengalah ke musuh, malah ke bawah ataupun mengalah ke atas. Pasal dia bagi mudah urusan untuk mencuri buah masuk tu. Pak, dia senang dia nak masuk lagi. Mengelak lagi, sambil dia masuk dia lari kaki dia. Siap dia melari juga. Ya, tu beza. Tapi biasa mereka sama main. Ada setengah orang pula keris ada yang dia main tangan kiri, tapi tak ramai lah yang boleh main tangan kiri. Tapi kalau keris main tangan kiri, main juga sama kak. Walaupun yang sepukal pun main dia tetap cara style Makassar kak. Mata ke bawah tau ni. Ada yang main keris dua mata. Tapi macam mana pun biasanya jarang pakai dua jenis sama lah untuk satu keris. Ya, contoh kalau ada sundang main ke depan, keris akan main yang di kiri pakai dia main kat, tapi dia takkan main mengalah ke depan macam keris standard pergi, dia akan main ke bawah. Tu kan sambil melibas ni masuk, dia akan selit sikit masuk. Masuk. Simple je mainan dia. Lepas mainan kiri tak ramai yang main lah, cuma ada certain aliran je main. Mungkin ada tengah aliran tu daripada Sumatera, mungkin dekat Kuala Makassar, ataupun kalau kat sini mungkin kita je lah kot ada buat main kot rasa, tapi mungkin ada kat luar main kita tahu.